Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebab video ni macam biasa dirakam pada waktu malam. Jadi dalam video ni saya nak menerangkan sebuah ringkas berkaitan complex symmetric equilibrium. Ini penting untuk KET 145. Yang 3 camp 1. Jadi saya pertama sekali saya nak terangkanlah berkaitan konsep kompleks dahulu. Tak kenal maka tak cinta, jadi kita kenal kompleks molecules. Okey. Kompleks ni kalau belajar lagi dalam KTT 2, dalam inorganic chem 2, tapi ni secara untuk pengenalan lah dan dia tak berapa deep sangat. Okey. Pertama sekali untuk masalah kompleks molekul kau akan dua benda. Yang pertama ialah metal ion. Okey. Metal ion. Dan yang kedua ialah ligand. Okey. Metal ion dengan ligand. Okey. Jadi metal ion ni metal ion lah. Contohnya macam Fe2+, Zn2+, calcium 2+, apa-apa metal ion yang ada dekat dunia ni, metal ion lah. Dan kena ada ligand. Okey, ligand ni apa? Ligand ni ialah sejenis molekul lah. Basically molekul yang mengandungi lone pair. Okey, lone pair. Katakanlah ni. Okay, ni L ni macam tak sunyi sangat. Dia okay, ni contohnya L ni adalah ligand, dia ada lone pair. Lone pair pasang elektron tunggal dekat salah satu atom. One of the atom must have a lone pair. So the lone pair dia akan donate, didermakan kepada M+, iaitu metal ion tersebut. Okey? Bond berlaku lah. Jadi ini kita panggil sebagai dative atau coordinate bond. Okey, sebab dia ligand ni dia mendermakan elektron pair dia kepada metal plus. Sebab metal ion ni dia ada empty orbital lah. Empty orbital yang membolehkan bonding tu berlaku. Okay, jadi inilah macam mana kompleks molekul terbentuk. Alright. Dia kena dua benda, metal ion dengan ligand. Okey, faham tak? Faham Okay, ni secara asas. Okey, dan untuk ligand ni sebenarnya ada banyak jenis, ada banyak rupa. Okey, saya bagi beberapa contoh ya. Pertama sekali ialah case argentum plus. Argentum plus dengan NH3. Okey, saya nak terangkan jenis ligand kat sini lah. Alright. Jadi kita tahu NH3 ni dia ada satu sahaja lone pair. Only one lone pair dekat N atom. Dan ini yang akan membentuk ikatan dengan Ag+. Okey, dan oleh sebab dia mengandungi satu sahaja lone pair, ini kita panggil sebagai unidentate ligand, single tooth, satu sahaja gigi. Sebab dia boleh dermakan satu sahaja lone pair kepada Ag+. Alright, faham tak? Untuk satu ligand ni lah. Okey. Sebenarnya dia tak semestinya satu sahaja ligand yang bergabung dengan Ag+. Okey, sebenarnya Ag ni dia boleh bergabung dengan banyak NH3. Okey, saya bagi contoh ya. Ini sebenarnya adalah bentuk yang lengkap, yang semua bergabung. Okey, sebenarnya Ag ni dia tiap NH3 ni dia akan dermakan lone pair dia. Ni ada satu saja lone pair yang akan dermakannya kepada Ag+. Faham tak Faham ya? Okey, jadi dia sebenarnya tak semestinya Ag ni membentuk 6 ikatan dengan NH3. Tapi kadang-kadang boleh bentuk 4, 3, 2. Nanti saya terang. Dan dia bergantung kepada constant dia. Okey, ni saya terang nanti. Alright. Lain satu istilah penting korang tahu ialah coordination number. Okey, coordination number ni apa? Ialah bilangan bond yang terbentuk antara Ag dengan ligand. Okey, korang tengok kat sini. Ag dengan ligand bond ada berapa? Dia ada 6. Jadi kat sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi coordination number yang ada kat sini ialah 6. Faham Kiranya bilangan bond AgL terbentuk lah. Dan kata lain, berapakah maksimum bond yang boleh dibentukkan oleh argentum. Okey, contoh seterusnya ialah copper dengan glycine. Okey, so lukis
Ni lah. Okay. 2 O. Okay, kalau tengok kat sini, glycine ni dia ada tak balik dah. Okay, dia ada 2 buah lone pair yang membentuk ikatan dengan copper. Iaitu kat sini dia itu satu dekat NH2 dengan satu dekat OH minor, OH ni. Alright. Jadi sebenarnya inilah dua lone pair yang membentuk ikatan dengan copper. Okay, jadi 1, 2. Dia bentuk ni tak berapa cantik lah. Jadi oleh sebab ada 2 tempat yang boleh membentuk ikatan, jadi kita panggil sebagai bidentate ligand. Sebab boleh membentuk ikatan satu ligand boleh berikan 2 lone pair untuk bergabung dengan Cu. Okay. Dan kalau kau tengok dekat dia punya bentuk lengkap macam ni. Okay, inilah bentuk lengkap of copper dengan glycine. Okay, ni secara ringkas. Ni satu lagi contoh bidentate ligand, iaitu ni namanya ethylene diamine, En lah for short, En ligand, yang mana setiap ligand tu ada 2 atom nitrogen, yang mana boleh sumbangkan setiap nitrogen boleh sumbangkan 1 lone pair. Jadi satu molekul En ni, ethylene diamine, akan sermakan 2 lone pair. Jadi ini adalah lagi satu contoh bidentate ligand. Okey, dan ini ialah molekul famous dalam complex chemical titration, iaitu EDTA. Okey, so kita tengok EDTA ada berapa gigi. Okey, kalau tengok kat sini ada 1, 2, okey, lepas tu 3. Okey, sebenarnya kalau dia akan bentukkan kalau kita buang H lah. Okey, tapi itu berlaku dalam basic condition. 3, 4, 5, 6. Jadi dia mempunyai 6 side yang mana dia boleh membentuk bond dengan metal ion. Itu sebenarnya copper lah. Copper, jadi dia akan dermakan semua lone pair dia kat sini. Okay, tapi yang ni diprotonate lah. Dia better dalam bentuk diprotonated. Baru dia lagi jelas lone pair dia. Okay, jadi dia ada 6 buah tempat yang boleh membentuk bond dengan Cu. Jadi kita panggil sebagai hexadentate ligand. 6 buah gigi. Okey, sekarang ni saya nak terangkan pula untuk equilibrium constant untuk pembentukan ligand ni, untuk kompleks lah. Okey, jadi katakanlah saya bagi contoh M plus, saya bagi general info, itu M plus L. M plus L metal campur ligand. Okey, metal campur ligand akan membentuk satu kompleks nama dia Ml. Ni berlaku apabila ligand mendermakan lone pair kepada metal. Okey, jadi ini ialah reaction pertama. Dan korang kena tahu bahawa metal ligand ni akan ditambahkan kepada Ml ni secara one by one. Okey, kita dah masuk satu, korang dah masuk satu ligand, then baru ligand kedua akan bercampur dengan Ml, dan baru ligand ketiga akan bercampur. Okey, macam ni lah. Ml campur L. Untuk reaction kedua, dia akan bentuk Ml2. Okay, and next, lepas Ml2 terbentuk, barulah Ml campur L, Ml2 lah, campur L jadi Ml3. Okay, dan berikutnya, kalau ada yang keempat, baru dah jadi Ml4. Okay, faham tak? Berapa banyak ligand yang terbentuk? Bergantung. Okay, basically bilangan ligand tu, kalau tengok dia, tengoklah berapa banyak sampai berapa banyak maksimum coordination number yang boleh diisi oleh metal tersebut. Okay, kadang-kadang dalam 4 atau 6 lah. Alright. Jadi alright. Sebab dia punya, okay, jadi sebenarnya nak tentukan dia punya constant. Okay, ini kita dipanggil sebagai KF1 atau ada yang panggil sebagai K1 lah, yang mana ialah Ml over Ml. Okay, jadi KF1 ni merujuk pada equilibrium untuk reaction pertama. Okay, untuk KF2, dia merujuk pada equilibrium untuk reaction kedua, Ml2. Ml over L. Okay, next kita ada KF3, merujuk pada formation untuk ketiga,
iaitu Ml3 Ml2 over L. Okey, dan ini pula kita Ml4 Ml3 darab dengan 3L. Okey, jadi pendek kata KF ni merujuk pada tiap-tiap equation secara berasingan. Alright? Faham ya? Okey, lagi satu, kita boleh tentukan dengan kita boleh. Okay, so next boleh tentukan overall constant. Overall constant nak kira macam mana? Okay, overall constant korang kirakan dengan beta. Okay? Okay, beta. Contohnya beta 2. Okay, beta 2 ni dia akan ambil reaction pertama dengan kedua. Alright? Okay, maknanya kalau overall untuk pertama dengan kedua ni, kita anggap sebagai M tambah 2L sama dengan ML2. Okay, jadi overall untuk 1 dengan 2 lah. Jadi maksud nak kira B2, beta 2 ialah ML2 over M L kuasa 2. Okay, ingat kita saya gunakan prinsip equilibrium yang sama. Tapi kita boleh ungkapkan dengan KF1 darab KF2. Sebab kalau korang kira semua tu, dia akan saling batalkan antara satu sama lain juga. Jadi B2 sama dengan KF1 darab KF2. Okay, faham tak? Alright. Jadi ini adalah overall untuk B2. Dan yang ni kita cara nak ungkapkan beta 2. Okay, seterusnya beta 3. Okay, beta 3 pula ialah overall dari 1 sampai 3. Okay, maknanya M sambung L 1 by 1 tambah baru sampai ML3. Tapi dia macam overall reaction lah. Jadi M campur 3L akan jadi ML3. Beta 3 sama dengan ML3 ML3. Sama lah, produk over reactant. Dan sama juga beta 3, kita darabkan semua KF sampai KF yang ketiga. Okay, inilah cara untuk kita tentukan beta 1 dan beta 2. Alright. Dan sebenarnya dan kita kena ambil kira setiap step lah, 1, 2, 3. Dan untuk nombor 4 pun sama juga. Kalau B beta 4 sama juga. Kita buat, tapi saya malas tulis, kita kena ambil sampai M campur 4L. Jadi ML4. Okey, ataupun sampai Ln lah. Sampai berapa banyak nickel yang dicantumkan dengan metal, dan akan membentuk MLN. Dan ini nanti beta N sama MLN. Kita kena kirakan semua, darabkan semua constant sampai Kn. Alright. Jadi seterusnya saya rasa saya nak terangkan secara ringkas lah, bukan sampai tahap pengiraan, berkaitan konsep EDTA titration. Okey, jadi EDTA ni molekulnya besar dan kompleks, dan kita dah tunjuk tadi ini molekulnya. Nama EDTA. Jadi kalau kau nampak kat sini, molekul EDTA ni dia ada 4 buah proton. 1, 2, 3, 4. 4 buah proton. Jadi EDTA ni kita boleh ungkapkan dengan H4Y. Ni lah molekul EDTA lah. Alright. Dan jadi dia adalah sejenis tetraprotic acid, yang mana dia ada 4 buah H+. Alright. Okay. Dan kebiasaannya dan lazimnya lah, EDTA ini EDTA ini kita gunakan dalam reaction yang basic. Okay, dan kita gunakan dalam basic. Okay, the reaction basic. Dan kalau dalam reaction basic tersebut, kita tahu bahawa H4 ni mesti akan terlepas, betul tak? Dissociate. Jadi dia akan hasilkan Y4 tolak. Jadi inilah sebenarnya ialah EDTA juga, EDTA ion. Yang mana inilah yang akan membentuk ikatan dengan kita punya cation yang ada. Okey, faham tak? Okey. Jadi inilah free acid of the anion of the EDTA yang ada. Okey. Okey. Jadi kita ada beberapa ciri untuk titration EDTA punya reaction. Okey, iaitu yang pertama,
all cations, dia akan form 1:1 ratio with EDTA. Okay, maksudnya macam ni, Ag plus campur dengan Y4 minus akan tetap bentuk Ag Y3 minus. Kini tak adalah Ag2, Ag3, tak ada. Jika ada satu saja Ag, satu saja Ag kat kanan dan satu saja Y kat kiri kanan. Jadi tak adalah Ag2, Ag2Y, Ag3Y, tak ada. Okey. Maksudnya Al3 campur Y. Tak kisahlah cat siapa dekat sini tambah 2 ke tambah 3 ke tambah apa pun, dia akan form juga 1. Dia akan form juga 1/1. Iaitu satu Al ke kiri, satu Al kanan, satu Y kanan kiri, satu Y kanan. Faham tak? Faham Okey. Untuk magnesium, copper, kalsium sama juga. Alright. Okey, yang kedua ialah dia form EDTA chelates with all cation. Okey. Jadi semua jenis cation, magnesium lah, copper lah, kalsium lah, dia stabil. Sebab ialah EDTA ni kan dia adalah triprotic. Lepas tu dia hexadentate. Kalau hexadentate, of course dapat perangkap banyak metal ion tersebut pada satu contoh masa. So that's why dia EDTA ni bagus sebagai chelate untuk cation. Okay. Dan stabil lah. Itu yang penting. Stabil. Tapi mungkin adalah kestabilannya mungkin bergantung pada pH, bergantung pada concentration. Tapi ini dia stable. Yang ketiga, EDTA M. EDTA dengan metal, dia form cage-like structure. Okay. Cage-like structure. Jadi contohnya lah, korang tengok sini, inilah metal ion dan inilah EDTA yang mengelilinginya. Jadi korang nampak M ni dikelilingi sepenuhnya dengan EDTA. So inilah menyumbang pada kestabilan dia. Okay. Dan inilah antara benda-benda yang penting untuk EDTA yang korang kena tahu. Jadi tips untuk EDTA sama dengan sama dengan titration biasa, titration acid base. Yang mana korang, okay, saya bagi contoh contoh ringkas. Katakanlah Mg plus campur dengan Y minus, iaitu EDTA kita lah. Sama dengan ini. Okay. Alright. Kat sini korang akan diberi berapa banyak Mg plus yang ada, berapa banyak EDTA yang ada. Okay, sebenarnya nak tahu lah. Okay, kita dah tahu berapa banyak mol. Kita nak tahu berapa mol kat sini, berapa mol Mg plus kat sini, dan kita diberi concentration EDTA yang diberi dan juga volume of the EDTA yang gunakan untuk titrate. Jadi oleh sebab itu, kita boleh, daripada maklumat EDTA ni, kita boleh tentukan berapa banyak mol sebenarnya digunakan untuk react, bertindak balas tengkap. Dan daripada itu kita boleh tentukan lah, okay, Mg ni plus ada berapa semua. Okay. Jadi inilah antara konsep asal untuk EDTA. Dan EDTA ni biasanya digunakan untuk tentukan metal punya concentration ada berapa, composition metal, berapa banyak dalam sebuah analyte. Saya rasa itu saja untuk penerangan ringkas dan beringkas tentang EDTA dan kompleks. Assalamualaikum.